Zara ditemui di bawah asrama kerana tuduhan mencuri ke atasnya menurut saksi. Zara dipanggil oleh senior kerana dikaitkan dengan 2 kes kecurian dompet pelajar asrama. Dan di asrama itu sendiri, teguran keras, herdikan dan marah daripada pelajar senior kepada junior dianggap sebagai perkara biasa. Apakah sebenarnya yang berlaku pada malam kejadian itu? Dan yang utamanya juga dalam keterangan saksi ini, apabila ditanya oleh pihak berkepentingan sama ada dia mengetahui apa punca Zara ditemui di bawah, dia menjawab dia merasakan sebabnya adalah Zara dituduh mencuri pada malam 15/7/2020. Inilah antara persoalan yang timbul dalam prosiding inkuest terbaru berkaitan kematian Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Sebelum kita mulakan perbincangan ini, jangan lupa tekan butang subscribe supaya anda tidak terlepas pendedahan demi pendedahan dalam kes penuh misteri ini. Baiklah, mari kita teruskan misteri kes Zara Khairina. Secara ringkasnya, saksi kanak-kanak kelima ni menerangkan bahawa tabiat pelajar senior memarahi atau menegur secara keras adalah biasa dalam asrama. Tapi memarahi atau menegur ni di kalangan kawan-kawan pelajar asrama. Pelajar junior dianggap mesti melalui pengalaman tersebut kerana mereka sebagai pelajar senior sebelum ini juga mengalaminya. Menurut saksi kanak-kanak kelima, iaitu deponen ke-13 dalam penutupan keterangannya, saksi ini menjelaskan bahawa budaya senior memarahi junior dengan keras adalah perkara yang dianggap normal di asrama. Pelajar junior dikatakan mesti melalui pengalaman yang sama kerana ia pernah dilalui oleh senior seperti mereka sebelum ini. Saksi turut mengakui di rapat dengan kumpulan Circle 19, kumpulan pelajar yang terdiri daripada 19 orang yang sering melakukan aktiviti bersama-sama. Namun, saksi juga mendedahkan kata-kata kasar seperti bodoh, sial tidak ditujukan kepada Zara tetapi kepada kawan-kawan mereka. Saksi ini rapat dengan kumpulan pelajar Circle 19, iaitu 19 orang pelajar yang sering melakukan aktiviti bersama. Saksi juga ada memberi keterangan bahawa dia ada kata-kata kasar seperti bodoh, sial yang digunakan oleh salah seorang ahli circle terhadap Zara adalah bersama kawan-kawan. Saksi ini juga ada mengambil inisiatif untuk mengenal pasti guru yang merampas telefon bimbit seorang pelajar pada pagi kejadian, iaitu 16/5/2027. Pelajar yang dirampas handphone ni adalah ahli dom Zara. Kenapa dirampas? Kerana penggunaan telefon tidak dibenarkan di asrama. Selain itu, saksi ini mengambil inisiatif untuk mengenal pasti guru yang merampas telefon bimbit seorang pelajar pada pagi kejadian kerana penggunaan telefon tidak dibenarkan di dorm. Dan paling penting, saksi menegaskan bahawa Zara adalah seorang yang ceria, peramah dan tidak menunjukkan tanda-tanda masalah mental atau tekanan emosi sebelum kejadian. Saksi itu juga menegaskan bahawa Zara seorang pelajar yang ceria, ramah dan tidak menunjukkan tanda masalah mental atau tekanan emosi sebelum kejadian. Itu saksi kanak-kanak yang kelima. Keterangan saksi pelajar kelima ini memberikan naratif baru atau plot twist mengenai insiden ungkapan kata kesat seperti bodoh, sial bukanlah sebenarnya ditujukan kepada Zara, tetapi ianya berbeza pula dengan keterangan saksi yang lain. Seterusnya, mahkamah mendengar permulaan keterangan saksi kanak-kanak ke-6 iaitu deponen ke-13 dalam prosiding inquest ini. Menurutnya, sekitar jam 10.20 malam pada 15 Julai 2025, Zara masuk ke dorm untuk berjumpa seorang pelajar senior. Tujuan Zara dipanggil adalah kerana Zara dikaitkan dengan 2 kes kecurian dompet milik 2 orang pelajar. Dan hari ini kita bermula dengan saksi kanak-kanak yang baru, yang ke-6, deponen yang ke-14. Saksi ini berkata pada jam lebih kurang 10.20 malam, Zara masuk ke dorm untuk berjumpa dengan seorang pelajar senior. Senior ni dia penghuni kepada dorm tersebutlah.
Dan saksi ini memberitahu mahkamah dia dipanggil ke dom itu atas 2 sebab kecurian, iaitu kehilangan dompet. Dompet 2 pelajar. Saksi mendengar perbualan tentang isu kecurian, tetapi butirannya tidak jelas katanya. Beberapa ketika kemudian, 4 orang pelajar senior masuk ke dom berkenaan untuk berjumpa Zara, termasuk 2 orang pelajar senior yang dikenali saksi. Saksi mendengar suara kuat seolah-olah memarahi Zara, namun tidak dapat dipastikan siapa yang menjerit kepada Zara. Walau bagaimanapun, saksi mengakui dia tahu siapa yang memarahi Zara malam itu. Namun saksi juga mengatakan dia tidak mahu melayan kejadian Zara dimarahi pada malam tersebut. Jadi saksi terdengar perbualan isu kecurian tu tapi tidaklah jelas. Dan beberapa ketika kemudian 4 senior masuk ke dom di mana Zara berjumpa dengan seorang senior. Dan saksi juga mengesahkan dia mendengar suara kuat seperti memarahi Zara. Tapi dia tidak pasti siapa yang bercakap atau memarahi Zara pada masa itu. Dan saksi memberitahu juga bahawa pada masa itu, saksi ini dia tidak tahu siapa senior yang memarahi Zara. Dia hanya tahu siapa senior yang memarahi Zara itu pada kebesokannya di musola. Apabila ada pelajar-pelajar lain yang bercerita dengan saksi ini. Saksi juga berkata yang pelajar di asrama tersebut suka memaki. Namun apabila pihak kami bertanya, perbuatan memaki ini hanya berlaku di kalangan kawan-kawan saja. Kawan-kawan sahaja. Dan saksi ini berkata lebih kurang jam 11 malam sebelum off light, Zara keluar kepada dom dalam keadaan menangis. Menurutnya lagi, dia tidak pernah nampak Zara lepak atau ke dom itu sebelum ini. Saksi tersebut memberitahu mahkamah, pelajar yang suka memaki ini biasanya cuma melakukannya dengan kawan-kawan sahaja. Tak lama selepas itu, lebih kurang jam 11 malam, Zahra keluar dari dom dalam keadaan menangis. Dan itulah kali terakhir saksi melihat Zahra pada malam kejadian. Dan dia sahkan, itulah kali pertama dia melihat Zahra menangis. Dan itulah kali terakhir saksi melihat Zahra pada malam kejadian. Dan saksi ini juga ada membuat pengesahan, dia ada menghantar surat privacy Zahra ke dom Zahra. Sampai ke dom Zahra, ada pelajar lain yang merupakan saksi yang sudah dipanggil dalam kes ini menerima surat privacy itu. Apabila pelajar itu menerima surat privacy itu, pelajar itu membaca surat privacy itu. Maksudnya, saksi ini menyerahkan dengan ahli dom Zahra. Ahli dom Zahra itu sebenarnya sudah dipanggil menjadi saksi untuk kes ini lah. Dan yang utamanya juga dalam keterangan saksi ini, apabila ditanya oleh pihak berkepentingan sama ada dia mengetahui apa punca Zahra ditemui di bawah, dia menjawab, dia merasakan sebabnya adalah Zahra dituduh mencuri pada malam 15/7/2020. Saksi turut menyebut bahawa dia ada menghantar surat privasi Zahra ke dom Zahra dan pelajar yang juga merupakan saksi dan ahli dom Zahra menerima surat tersebut dan Hakim Corona juga bertanya mengenai hal tersebut. Akhir sekali, saksi ini mengesahkan bahawa dia tahu sebab Zahra ditemui di tingkat bawah asrama pada pagi 16 Julai 2025. Menurutnya, dia merasakan Zahra ditemui di situ kerana dia telah dituduh mencuri. Dalam perkembangan lain, prosiding juga menyaksikan pasukan guaman mengemukakan pelan lakar 3D dan 2D untuk memberi gambaran keadaan sebenar dorm. Walaupun tidak berskala tepat, pelan ini digunakan sebagai panduan untuk saksi kanak-kanak mengenal pasti lokasi dan pergerakan pelajar pada malam kejadian. Dan keterangan saksi kanak-kanak ini pun sudah selesai. Dan hari ini kami ada menyediakan pelan lakar 3D dan 2D untuk membantu kesemua pihak, terutamanya Hakim Coroner. Pelan lakar ni menunjukkan aras asrama tingkat 3 lah. Dom-dom tu kan.
supaya senang saksi membuat tandaan pada lakaran tersebut. Dan hakim coroner juga sebentar tadi sebelum kami habis, dia juga ada bertanyakan soalan kepada saksi, terutamanya tentang penyerahan sepucuk surat daripada saksi ini kepada pelajar Dom Zara. Pelajar Dom Zara itu sudah memberi keterangan sebelumnya. Jadi ada beberapa soalan hakim coroner bertanyakan kepada saksi ini. Persoalan demi persoalan terus timbul. Apakah benar tuduhan terhadap Zara? Dan adakah insiden malam itu berkait langsung dengan tragedi kejatuhan yang meragut nyawanya? Kita nantikan pendedahan demi pendedahan yang akan kita ketahui melalui proses prosiding inquest Zara Khairina Mahadil ini. Kerana perjalanan inquest ini masih panjang, masih ramai lagi saksi yang akan dipanggil, termaksud keterangan-keterangan pakar berdasarkan ekshibit, pemeriksaan, siasatan dan apa sahaja yang berkaitan kes Zara ini. Janganlah kita membuat andaian terlalu awal dan membuat kesimpulan tergesa-gesa tanpa mendengar keseluruhan proses inquest serta apapun jua, keputusan sebenar inquest adalah di bawah kuasa Mahkamah Coroner. Jangan lupa menekan butang subscribe, like dan kongsi video ini. Tinggalkan komen dan pendapat anda. Yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain masa. Anda semua memang best. Best sudah kembali kita bikin sampai jadi. Jatuh bangun tetap berdiri. Kita cuba lagi sampai jadi.